Langkah Sarawak mengemas kini senarai penerima bantuan e-Kasih dijangka memberi kesan positif kepada kesejahteraan penduduknya, menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata, walaupun bantuan e-Kasih bukan di bawah bidang kuasa kementeriannya, namun penyenaraian semula itu wajar dilakukan kerana masih terdapat individu yang tidak tergolong dalam kategori miskin tetapi tersenarai sebagai penerima bantuan. Nancy berkata, kajian semula ini langkah baik dan wajar bagi Sarawak kerana kerajaan Sarawak telah banyak memberi faedah kepada rakyat. Beliau tidak mahu Sarawak dilabelkan sebagai negeri kaya, tetapi rakyatnya miskin dan memberi gambaran yang tidak tepat berkaitan rakyat Sarawak dan Malaysia. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Juh Shopping dengan Yayasan PEKEMA Sarawak pada Ahad, Nancy berharap isu ini dapat ditangani segera, selaras hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencapai sifar kemiskinan di Malaysia. Dapatkan e-Akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.